map yang bakal dimainkan Flying Cloud lah. game yang kedua. Nak more team fight. I nak more team fight. Aku nak more Broken team fight. Walls. Kita lihat siapakah yang akan kena Broken Walls. Okay, kau minta, kau dapat sekarang ni. Tapi nampaknya 75% dia untuk MV aku rasa. Tapi No, Homeboys. untuk Homeboys, maaf. Jadi, tapi kita dah nampak that percentage itu macam tak memberikan impact. Homeboys yang 100% pun dah kalah. So, kita tengok sekarang ni adakah Broken Walls map ini akan affect pemilihan hero daripada kedua-dua pasukan ini, manakala untuk Monster Vicious, Senshin, Hayabusa dan Zenshi telah dikeluarkan. Homeboys, Arlott berserta dengan Fanny dan juga Grok. Nampaknya mereka dah hormat. Hero ni memang kena nerf, tapi dekat tangan Momo macam tak kena nerf. Ada satu hero terlepas. Itu apa Hilda. Oh, tadi dah kena ban. Hilda telah pun di-ban. Jadi kali ni respect terhadap Arlott. Kau Arlott masih lagi hero. Kalau based on hero yang kena ban dekat game pertama, yang kalau diorang nak prioritize adalah Hilda lah. Kalau mereka nak letak, memandangkan dengan adanya hero seperti Lancelot, just in case. Tapi Yang masih lagi ada. apa dia? Pak Sia masih Pak lagi Setia ada. masih lagi ada. In case kalau mereka nak Gatot, mereka boleh go for Gatot. Kalau mereka nak pergi kepada Kalia pun okey. First pick, not bad. I would say sebab ialah dengan adanya Daniel. Tapi kita lihat sekarang ni Homeboys, sebagai Hilda tak dikeluarkan, terus saja diambil terlebih dahulu oleh pasukan Homeboys sekarang ini. Okey, mungkin aku terlambat perasan. Ya? One of the reason kenapa mereka ban Hilda semua tadi, satu respect kepada Reza. Reza juga antara pemain Hilda yang cukup baik, jadi Hilda terus saja diambil. Kita lihat bagaimana pasukan Homeboys mereka approach game ini akan dengan lebih agresif. Untuk pasukan Master Vicious, mereka nak menang game yang pertama, jadi agak sedikit selesa I would say untuk mereka masuk kepada game kali ini. Mereka tak ada dalam keadaan yang agak tertekan untuk mengambil hero, dan Hilda telah pun diberikan sedikit buff pada patch yang terbaru. Kalau nak ambil combo yang menarik tanya Kalia dan juga Lunox, tapi mereka pergi kepada Gatot bersama-sama dengan Granger. Betul-betul mengamalkan konsep if it's not broken, why change, dan tak perlu tunjuk lebih banyak cara ataupun strategi daripada pasukan Monster Vicious sekarang ini. Telah pun mendapatkan dua hero yang sama seperti game yang pertama sebentar tadi. Sekarang ini Homeboys, adakah mereka nak mencuri gift daripada tangan pasukan Monster Vicious sendiri, ataupun sekali lagi mereka nak mendapatkan hikmat kimi itu tersendiri. Lumayan Zubshin masih lagi ada di dalam medan pertarungan berserta dengan Baxia kalau mereka ingin mahukan, sebab Hilda a bit more damage juga sebenarnya dah ada dekat tangan Reza kalaulah hero ini diletakkan dekat bahagian EXP lane tersebut. Jadi untuk mendapatkan jungle tank, it's not a bad idea juga sebenarnya. Okay, mereka pergi pada Kimi, adakah mereka ambil slot diberikan daripada pasukan Homeboys. Pasukan MV sebenarnya kalau mereka nak stick sekali lagi dengan Fedrin, tak ada masalah, unless kalau mereka risau Fedrin ni akan di-ban, sebab mereka mungkin akan pergi kepada hero sekali lagi untuk diberikan kepada bundles. Hero seperti Gift, kalau mereka nak go for Baxia pun okey. Yang mungkin akan berikan gangguan sikit sebanyak kepada Izanami. Tak nak. Itu salah satu counter yang terbaik kepada Kimi. Kalau game tadi dia orang dapat Gift dekat sini, tapi kali ini Gift berhadapan dengan Hilda, dengan Lancelot, agak merisaukan sebenarnya. Tapi aku risau, diorang tak payah risau. Itu cerita dia sekarang ni. Diorang tak payah risau sebab diorang yakin Bondos boleh jaga kedudukan dia dengan baik untuk mengeluarkan RWM, untuk mengeluarkan Void Blast Crystal. Tadi berhadapan dengan Hellcurve pun tak ada masalah. Sekarang ni aku rasa lah mungkinlah andai kata kalau Gatot tu dekat tangan pasukan pihak lawan, mungkin kali itu diorang akan risau sikit, sebab at least Gatot boleh literally berada di hadapan Yves dengan serta-merta. Sekarang ini lihat Monster Vicious dengan pembuangan hero yang seterusnya, adakah akan mengeluarkan, I think hero untuk Daniel akan dikeluarkan terlebih dahulu sekarang ini. Okey, sekarang mereka expect yang pasukan daripada Homeboys akan fokus kepada double fighter, mereka mengeluarkan ulti. Dan aku tak pasti adakah Yuzong sesuai untuk letakkan dekat bahagian kulit, tapi dengan the moment mereka menunjukkan Yves, mereka tahu yang EXP akan dimainkan oleh Hilda, jadi takkan ada Yuzong sebagai backline. Esmeralda terus saja dipertunjukkan dekat sini. Adakah ada bau-bau sepertinya Uranus akan diletakkan untuk pasukan Homeboys? Kita tak pasti, tapi untuk pasukan Monster Vicious, kalau mereka nak fokus kepada Daniel, mungkin satu hero roam perlu dikeluarkan. Aku rasa macam terlalu awal untuk hero ini dikeluarkan.
Tapi disebabkan ini adalah do or die match sebenarnya untuk kedua-dua pasukan, there is a possibility untuk Monster Vicious dapatkan tank jungle yang masih lagi ada adalah Baxia ataupun Fedrin, dan membenarkan Momo menggunakan Benedetta, di mana hero ini baru saja di buff, mendapatkan impact yang lebih besar. Jadi boleh sahaja Monster Vicious pergi ke arah tersebut. Tapi adakah pasukan Homeboyz akan membaca gerakan itu, ataupun mereka nak keluarkan hero yang lebih kepada menadah badan beliau di bahagian hadapan? Dan kalau itulah jangkaan mereka, Hylos, Uranus, Badang pun technically boleh juga sebenarnya, tapi sejak kebelakangan ini dah tak nampak sangat sebenarnya. Jadi sebenarnya Badang combo dengan Gatot is a very good combination. Lihat bahagian satu yang mampu untuk menggunakan Unbreakable, satu lagi mampu untuk memberhentikan gerakan hero seperti yang menambahkan, ini broken wall lah, dia tambahkan extra wall tu akan beri satu advantage yang tinggi lah kepada pasukan Monster Vicious. Mereka akan memberikan fokus kepada Baxia, bidding yang baik manakala mereka dah ada Kimi. Cuma sekarang ni kalau dulu diambil, mereka fokuskan kepada lapu-lapu terus. Serta-merta lapu-lapu telah dikunci. Lapu-lapu Momo wow. It's very scary kalau berhadapan dengan Hilda pun akan I would say a bit more 50-50. Tapi kita kena lihat I would say rotation itu yang lebih penting lagi untuk kedua pasukan. Clearkan minion secepatnya mungkin dan memberikan bantuan apabila pengambilan turtle nanti. Sekarang ni Homeboyz ada ruang untuk mereka nak dapatkan Chow, ada ruang untuk mereka nak mendapatkan hero seperti Khalid untuk diberikan kepada Daniel. Tapi kombonya bersama dengan Kimi, mungkin kena tunggu Kimi siap at least 2 item terlebih dahulu, barulah impact daripada sudut damage itu dapat dikeluarkan. Selain daripada itu, mereka memerlukan gold laner mereka. Adakah akan mendapatkan fighter dekat sini? Ataupun a pure marksman. Hylos berserta dengan Harith yang telah dikunci. Jadi bukanlah hero single target pick off yang lincah pergerakannya seperti Chow ataupun Kalia, tapi Hylos yang telah dikunci terlebih dahulu untuk pasukan Homeboyz. Hylos kena pick yang baik. Satu, untuk neutralkan balik RWM tersebut, untuk pastikan yang kalau mereka rasa perlahan dengan adanya Glorious Pathway akan memberikan sedikit sebanyak pantasan untuk mereka bergerak. Satu untuk melarikan diri, satu untuk initiate mana-mana team fight. Dan lagi main dekat broken wall dengan adanya kelebihan lubang-lubang yang mampu untuk memberikan freedom untuk mereka lari. Tapi mereka go kepada pengambilan Fedrin. It's gonna be a very good match. Jadi saya rasa MB mungkin boleh menang. Ya, dan sekarang ni kita sekali lagi akan beralih arah kita kepada pengulas kita pada hari ini. Ayo kita dengar pada mereka. Terima kasih kita ucapkan kepada Adin, Jan juga Sid di atas sesi perbincangan mereka sebentar tadi. Tapi drafting untuk match yang kedua telah pun selesai. Dan walaupun map yang kedua ini adalah Broken Walls, tetapi untuk Monster Vicious, kalau draft tu tak broken, mereka masih lagi akan mengekalnya. Hanyalah menukar lapu-lapu sahaja di bahagian EXP disebabkan Alot telah pun di-ban keluar oleh Homeboyz. Manakala untuk Homeboyz, kali ini mereka tidak memilih untuk drafting yang ultra agresif early game, tetapi lebih standard lagi. Satu batang kemenangan dah ada dalam genggaman pasukan Monster Vicious. Tetapi untuk pasukan Homeboyz, mereka perlu dapatkan penjawaan kedudukan dengan pasukan Monster Vicious. Kita akan terus masuk ke dalam Land of Down untuk pusingan yang kedua antara pasukan Homeboyz dan juga pasukan Monster Vicious. Untuk pasukan Homeboyz kali ini drafting mereka agak seimbang daripada sudut kekebalan dan juga daripada aspek damage. Cuma yang dirisaukan adalah daripada sudut hard CC sahaja. Tapi saya ingin melihat bagaimanakah Reza dengan penggunaan Hilda yang telah pun di-buff. Adakah impact lebih besar lagi boleh dicapai oleh beliau? Sebab kita tahu Reza memangnya pengguna Hilda yang cukup membahaya. Percubaan untuk mengganggu jungler daripada pasukan Monster Vicious. Daniel terus saja menjadikan sebagai mangsa darah yang pertama, memberikan satu pembukaan yang agak baik untuk pasukan Monster Vicious. Okey, kalau kita recap sedikit daripada sudut power spike, Homeboyz dia masih lagi berlandaskan kepada fasa early game dengan adanya Harith, Hylos, Kimi, Lancelot dan juga Hilda. Tapi kalau pada fasa awal game, kill disuapkan kepada Monster Vicious, kesilapan dilaksanakan, ini mungkin akan menyebabkan pintu kemenangan Homeboyz yang sepatutnya menjadi milik mereka pada fasa early game ini tidak berjaya dipegang. Perlu berhati-hati untuk pasukan Homeboyz seperti mana yang dah pun dibincangkan daripada segi drafting mereka. Pemilihan hero yang dibawa masuk juga akan memberikan pada yang cukup penting.
Kabar pula, situasi kat bahagian tengah Leoni hampir saja untuk didapatkan. Namun begitu rotasi akan mula bertukar arah untuk pasukan Homeboys dan juga pasukan Monster Vision sebelum kemunculan turtle yang pertama. Ya, mereka memberikan sikit sebanyak asakan kepada Uni. Tapi sebaliknya dengan adanya bantuan bondol, mereka pula yang telah memberikan serangan balas. Turtle yang pertama akan hidup kurang daripada 5 saat saja lagi. Menjadi tumpuan kedua pasukan. Siapakah yang akan memilikinya untuk turtle yang pertama? Turtle yang pertama mula ditarik oleh pasukan Homeboys. Walaupun ada percubaan untuk diganggu oleh pasukan Monster Vision, namun gagal. Percuma untuk pasukan Homeboys. Real world manipulation daripada bondol. Cuba untuk melambatkan sedikit sebanyak pergerakan pasukan Homeboys. Namun berada di fasa awal permainan masih lagi perlu berhati-hati untuk tidak jadikan diri pula sebagai kambing hitam. Zaman force dibekal oleh Melkuti di bahagian atas memberikan tekanan yang begitu tinggi kepada Rafkiti, tetapi keadaan masih lagi kekal tenang. Masih lagi tiada kematian di antara kedua-dua marksman. Manakala kali ini kita dapat menyaksikan kedua-dua pasukan bermain dengan lebih tenang sedikit, pasif sedikit. Tim mereka memberikan balas serangan demi serangan tetapi tidak memberikan komitmen yang terlalu besar untuk mewujudkan team fight besar-besaran terlebih dahulu. Kita bertenang seketika lah sebabkan daripada game yang pertama masing-masing bergerak dengan terlalu agresif. Kesilapan yang minority tu boleh dikurangkan. Jadi untuk pasukan Homeboys juga pasukan Monster Vision, ini yang mereka cuba untuk lakukan untuk elakkan daripada kesilapan tersebut kemudiannya memakan diri mereka. Dia macam Homeboys pusingan pertama kita dah pun bermain dengan pantas, nampak macam tak menjadi. Jadi pusingan kedua kita main dengan sedikit perlahan terlebih dahulu. Di mana saya rasa ini adalah pilihan yang baik sebab Monster Vicious adalah pasukan yang mampu untuk bermain dengan agresif, dan kalau Homeboys mengikuti tempo Monster Vicious, ini mungkin akan menyebabkan Homeboys pula yang dimakan. Jadi apabila mereka bermain dengan lebih tenang, mungkin mereka boleh melaksanakan team fight dengan lebih efektif lagi. Ini yang perlu dielakkan sebenarnya, tapi memandangkan mereka pun tak ada ikut tempo pasukan Monster Vision. Kalau takut nanti permainan ini akan jadi berbeza. Daniel percubaan untuk dapatkan bondol, mereka dah pun digunakan dengan lebih awal. Baru masuk minit ketiga, hampir masuk minit keempat. Sementara nak menunggu turtle yang kedua, masih lagi kedua pasukan bergerak dengan sangat-sangat perlahan dan juga pasif. Macam mana kita bincangkan, masing-masing nak elakkan daripada adanya kesilapan dan juga untuk memastikan objektif juga berjaya untuk dikunci. Hanya memberikan fokus pada clean sweep, cutting lane yang dilaksanakan Reza di bahagian bawah, kemudian meninjau di kawasan jungle, melengahkan rotasi Monster Vicious untuk pergi ke arah turtle yang kedua. Namun itu, kali ini Monster Vicious telah pun tiba. Homeboys adakah akan mengambilnya dengan pantas? Reza juga baru saja sampai, tapi Momo mereka terus tak ada untuk Reza ni. Percubaan untuk dapatkan turtle pasal gini terus. Ganizan ambil ditumbangkan dia dan juga dah tak ada. Dua gugur untuk pasukan Homeboys. Percubaan masih lagi diteruskan tetapi bodoh sempat untuk ditumbangkan oleh Melkuti terlebih dahulu. Melkuti percubaan lagi dan lagi diteruskan oleh mereka, tetapi Reza sempat untuk ditumbangkan oleh Ram terlebih dahulu. Ini akan jadi turtle yang percuma untuk pasukan Monster Vision. Ada menit yang keempat, turtle yang kedua dalam permainan. Ini bayaran yang cukup mahal yang berjaya didapatkan oleh Monster Vision. Berjaya untuk mendapatkan 3 kill, berjaya untuk mendapatkan turtle. Terus sahaja melonjakkan perbezaan ekonomi sebanyak 1,000 gol kepada mereka. Ini membenarkan mereka untuk mungkin mula untuk mendapatkan dominasi, tapi Raf. Melkuti agresif sangat tu. Raf hilang terus. 1v1 yang berjaya dilakukan oleh Melkuti sebagai balasan nyawa sebentar tadi. Tapi dalam posisi sekarang, Bom Melkuti masih lagi belum menerima sebarang kematian. Ada ruang juga untuk memberikan serangan lagi. Tapi Reza juga berada di bahagian atas. Mungkin cuba untuk tengok kalau Leoni ni berjaya untuk dikunci. Tapi itu kesilapan yang agak besar daripada Rafa. Mungkin dia macam, tak cukup damage ni, tak boleh ni, masih lagi bersama. Yoni pun sebentar tadi kalau kita melihat dia macam tergagap. Okey tak tu bro? Okey tak tu? Nak aku datang ke tak? Tapi sampailah Raf dijatuhkan sebentar tadi. Itu membenarkan Melkuti untuk mengutip kill beliau yang kedua. Ini akan membenarkan Melkuti untuk mencapai pause fight dengan lebih awal lagi kalau dibandingkan dengan Raf. Nampak macam kesilapan kecil itu akan berikan hasil yang baik juga untuk pasukan Homeboys. Tetapi untuk pasukan Monster Vision, mereka perlu untuk pastikan yang perkara ini tak berterusan berlaku kalau mereka masih lagi nak menjaga posisi mereka dan pegang tempo permainan ini. Tadi pun kalau kita tahu, kita ada bincangkan bagaimana untuk kedua pasukan tak boleh nak ikut sangat tempo perlawanan pasukan lawan. Sebaliknya kena jaga position dengan cukup baik. Ya, itu sahaja. Zoning begitu cantik membenarkan Monster Vicious untuk mendapatkan auto turret mereka yang pertama di bahagian atas. Itu adalah mana pertama yang dijatuhkan dalam pusingan yang kedua ini. Sedikit perlahan tempo, tapi tidak mengapa. Masing-masing ingin merancang bagaimanakah mereka ingin melaksanakan team fight. Terutamanya untuk pasukan Homeboys yang sedikit susah nak memulakan sesuatu disebabkan kalau kita melihat mereka tak ada
melihat sisi yang efektif untuk menangkap dengan lebih mudah lagi. Traction Pulse ada, tetapi mudah untuk dielak oleh Monster Vicious kalau tak ada bantuan daripada ahli pasukan yang lain untuk memberhentikan pergerakan musuh. Sekarang ni, Turtle yang terakhir menjadi tumpuan. Turtle terakhir dia cuba untuk jadikan sebagai tumpuan. Bondos dicari, dia asap terus ke depan. Mungkin akan hilang kali ini. Bondos ditumbang oleh Emal. Mencari kill yang kedua. Leoni cuba untuk dikejar. Leoni dia asap tumbang juga di tangan Malkyuti. Udi dicari. Udi cuba untuk meretak. Tapi tengok macam mana asakan dilakukan oleh pasukan Homeboyz. Raf ditumbangkan. Udi juga dah tak ada. Meninggalkan Bobo bersendirian saja. Ruang untuk pasukan Homeboyz kali ini. Tak ada, mereka nak terus saja dapatkan turtle yang terakhir. Sekaligus mengunci menara yang berada di bahagian tengah. Sejak mencari nadi nyawa Monster Vicious itu bondol terlebih dahulu di dalam mana-mana teamfight, menyebabkan Monster Vicious juga tidak bersiap sedia untuk menghadapi teamfight yang dipaksa oleh Homeboyz sebentar tadi. Lantas bukan saja berjaya untuk mendapatkan turtle, 2 menara juga berjaya dimiliki oleh mereka. Terus sahaja menyebabkan perbezaan ekonomi mencapai 3,000 gol. Ya, hampir 3,000 gol dengan pengambilan menara yang ketiga di bahagian atas. Agak pantas itu cukup-cukup baik daripada pasukan Homeboyz apabila mereka berjaya untuk dapatkan satu persatu objektif dan kemudiannya mereka fokus kepada kill. Itu memudahkan mereka untuk rapatkan balik jurang ekonomi dengan pasukan Monster Vicious. Tapi untuk pusingan pada kali ini, pasukan Monster Vicious mereka nampak terlalu perlahan. Mereka cuma untuk pastikan yang ataupun lebih mereka kepada nak paksa pasukan Homeboyz ikut pula rentak permainan mereka. Dan saya suka bagaimana semakin lama semakin Homeboyz memperkemas kini kan bagaimana mereka nak melaksanakan serangan kepada target-target yang diingini seperti Raf, seperti Bondol yang pastinya memberikan gangguan besar di dalam mana-mana teamfight. Tapi sekarang ini di bahagian bawah sikit sebanyak asakan terlebih dahulu. Momo masih lagi bersembunyi, meninjau terlebih dahulu. 6 kill berbalas dengan 4 pada minit yang ke-8 buat masa kini. Minit yang ke-8 untuk pasukan Homeboyz dan juga pasukan Monster Vicious. Namun begitu permainan jadi perlahan untuk ketika ini. Kat bahagian bawah Daniel ada Girls Pathway mencari pemain dekat bahagian belakang. Ada lompatan yang mungkin cuba untuk dilakukan tapi Malkyuti agak agresif. Terus ke bahagian belakang dia cari Raf terlebih dahulu. Raf ditumbangkan, Malkyuti dah tak ada, satu berbalas satu. Namun begitu untuk pasukan Monster Vicious kehilangan satu pemain. Reza cuba untuk dicari. Reza hilang juga di tangan Bondols. Satu kesilapan yang agak agresif mungkin daripada Malkyuti. Terus masuk ke bahagian belakang di saat 4 pemain lagi seolah habis communication untuk pasukan Homeboyz. Targeting tu saya suka. Betul, tepat. Tetapi terlalu jauh dan mungkin terlalu awal disebabkan kita dapat melihat rakan-rakan Homeboyz juga seakan-akan bukan dalam posisi yang optimal untuk memberikan bantuan terhadap serangan yang ingin dilaksanakan oleh Malkyuti sebentar tadi. Dan itu yang masih lagi membenarkan Monster Vicious untuk mendenda mereka. Sekarang ni, Lord telah pun hidup. Lekan terlebih dahulu oleh pasukan Homeboyz. Tapi Uni juga berada berdekatan. Lot cuba untuk didapatkan oleh pasukan Homeboyz. Pasukan Monster Vicious juga cuba untuk mengintai peluang kalau mereka berjaya untuk mengunci lot pada kali ini. Tapi tengok macam mana zoning yang cuba untuk dilakukan daripada pasukan Monster Vicious ke atas pemain-pemain pasukan Homeboyz. Ni siapa yang termakan umpan ni memang habis. Tapi dalam masa yang sama Leoni ke bahagian belakang terus. Daniel ada dia beri Golden Pathway. Memaksa keadaan Lot didapatkan oleh Emal untuk pasukan Homeboyz. Mereka meneruskan teamfight mencari kill yang mungkin boleh dikunci. Leoni terpaksa menggunakan Avatar Regada hanya untuk melarikan diri sahaja daripada ditangkap oleh pasukan Homeboyz. Kedua-dua pasukan tidak kehilangan mana-mana pemain mereka. Sebaliknya kali ini pasukan Homeboyz ada lot untuk mereka sama ada nak bergerak secara 3 lane atau pasukan Monster Vicious masih lagi ada ruang untuk melakukan pertahanan dengan sehabis baik. Kemas bagaimana kedua-dua pasukan nak melaksanakan engagement mereka dan juga disengage pada masa yang sama menyebabkan tak ada kematian sebentar tadi. Walaupun kita juga dapat melihat bagaimana Emal masih lagi berjaya untuk mendapatkan lot yang pertama. Ini akan memberikan bantuan kepada Homeboyz untuk memperluaskan lagi kawalan map mereka. Tapi lot ini seakan-akan akan dijatuhkan dengan begitu pantas. Ya, nampak gayanya satu menara dekat bahagian bawah ni pun tidak berjaya untuk dijatuhkan. Namun begitu, untuk pasukan Homeboyz mereka bertukar arah untuk pastikan menara di bahagian atas dan juga di bahagian tengah berjaya untuk dipecahkan sebelum pasukan Monster Vicious datang untuk melakukan pertahanan. Tak ingin terlalu memaksa, perlahan-lahan sahaja untuk mendapatkan satu demi satu objektif. Itu yang sedang dilaksanakan pasukan Homeboyz, berjaya untuk mendapatkan outer turret yang terakhir di bahagian luar milik Monster Vicious. Sekarang ini inable turret sahaja yang melindungi Monster Vicious. Tapi volley defense yang masih lagi ada akan lenyap 30 saat sahaja lagi.
Ini nampak macam ada ruang untuk pasukan Homeboys. Sama ada mereka nak berikan serangan yang bagaimana. Untuk pasukan Monster Visions, lebih kepada posisi mereka sekarang ni tak boleh nak bagi pasukan Homeboys ruang lah untuk dapatkan kesilapan mereka dan kemudiannya lakukan serangan. Sebab kalau kita nampak, tadi ada beberapa posisi yang sebenarnya pasukan Homeboys yang melakukan kesilapan. Terutama dekat bahagian bawah, bagaimana MQT percubaan untuk dapatkan targeting daripada pasukan Monster Visions. Kalau perkara ini berterusan, sebenarnya pasukan Monster Visions boleh je nak gunakan kelemahan tersebut daripada pasukan Homeboys. Tapi dalam waktu yang sama juga, kita kena lihat kadar kematian untuk Monster Vicious, 3 kematian untuk Raf, 2 kematian untuk Bondolls. Ini juga menggambarkan di mana Homeboys ya gerakan agresif, mungkin positioning sikit salah tetapi misi mereka tercapai. Target yang penting berjaya untuk dibunuh dan itu yang masih lagi menyebabkan Monster Vicious merasa sedikit kesegaran mengawal pusingan yang kedua ini. Asalkan ianya membuahkan hasil, tak punya masalah untuk Homeboys melaksanakan perkara tersebut. Cuma perlu dilaksanakan dengan lebih berhati-hati, tepat pada waktunya dan juga posisi rakan-rakan bersiap sedia untuk memberikan follow up. Walau bagaimanapun, minit yang ke-12, Homeboys semakin lama semakin mendominasi. 4,000 gol ke hadapan, hampir untuk mencapai snowball effect di sini. Dan kalau itu tercapai pada 5,000 gol, itu mungkin akan menyebabkan Monster Vicious semakin susah untuk melaksanakan comeback. Kurang daripada 5 saat lagi sebelum lot yang kedua dibangkitkan. Pasukan Homeboys, adakah lot sekali lagi akan didapatkan oleh mereka? Ataupun pasukan Monster Visions ada ruang untuk mereka lakukan curian lot pada kali ini? Dekat bahagian atas dan juga bahagian tengah, beberapa rotasi mula untuk dilakukan oleh pasukan Monster Visions. Pasukan Homeboys cuba sambil sebaik mereka untuk pastikan lot ini masih lagi akan jadi milik mereka. Namun untuk pasukan Monster Visions, selagi mana inhibitor tarik tersebut ada ruang untuk mereka memberikan sedikit sebaik serangan kepada pasukan Homeboys. Daniel yang win cukup rendah, tetapi kebanggaan terus Bondolls berjaya untuk ditumbangkan. Udi dan tak ada dua sugar. Double kill untuk Emal mencari triple kill tapi digagalkan mula. Bobo berjaya untuk dikunci. 3 pemain tak ada dalam permainan untuk pasukan Monster Visions. Lot pada kali ini akan dijadikan percuma sahaja untuk pasukan Homeboys untuk kali yang keduanya. Manakala untuk pasukan Monster Visions perlu untuk lakukan pertahanan. Ruang saja untuk melaksanakan pertahanan. Homeboys berjaya untuk mendapatkan inhibitor turret. Adakah akan cuba untuk menghabiskan game? Yoni nyawa semakin lama semakin rendah. Ui, sakit sangat sebenarnya pada MQT. Cukup agresif daripada pasukan Homeboys. Mereka cuba untuk pecahkan kristal yang ada. Satu lagi pemain tumbang. Rata. Pasukan Homeboys berjaya untuk menyamakan kedudukan dengan pasukan Monster Visions. 12 kill berbalas dengan 6. Kali ini Homeboys seakan-akan menemui jawapan bagaimana untuk mereka menghadapi pasukan Monster Visions. Bagaimana mereka nak mematahkan gerakan agresif Monster Visions, iaitu dengan melaksanakan targeting dengan begitu baik. Raf seakan-akan tak digunakan langsung untuk menyertai team fight. Bondolls juga tidak mempunyai situasi yang selesa sebentar tadi. Lantas kita juga dapat melihat bagaimana MQT bermain dengan begitu agresif. Setiap kali menyaksikan Granger, Zaman Force terus sahaja dibuka mengejar Raf dengan begitu rakus. Sangat-sangat rakus daripada pasukan Homeboys. Tapi mereka tahu yang mereka semestinya perlu untuk menyamakan kedudukan mereka dengan pasukan Monster Visions. Namun, banyak benda yang dah berlaku kat dalam permainan tadi. Semestinya kita nak bersama dengan para panelis kita iaitu Sif dan juga Adin. Apakah sebenarnya perkara yang berlaku dalam permainan di pusingan yang kedua?